Ya, Craig. Apa dia? Kita ni kerja mencuci dah lama dah sangat kan. Ha, Kalau kau tak kerja cuci ni kan, agak-agaknya kau nak jadi apa? kau tak nampak ni? Aku nak jadi pemain bola sepak profesional tau. Dah macam ni lah yang... Apa tu? Anjing laut. Main bola. Kau main lain lah. Jangan main bola jaring orang belum tentu. Ni, contoh hilang aku. Aku kalau tak kerja ni, aku sekurang-kurangnya aku jadi model ataupun penyanyi. Sebab ramai noi cakap muka aku ni macam Johnny Depp. Johnny Depp. Tengok muka kau lah. Daripada tepi ada lah. Aku dah cakap. Depan-depan pula. Sebiji. Sebiji macam Johnny Lingam. Johnny Lingam? Oh, atas pada Johnny Depp eh? Ha, kalau kau letak 3 calik atas memang sebiji lah macam Johnny Lingam tu. Itu tuan rumah Kau ni apa pasal Jukri? Pasal kau sama dengan aku dengan dia. Kau nak apa dengan aku sekarang ni? Tunjuk jari. Main kasar ni kau dengan aku ni. Tunjuk jari nampak? Habis kau nak apa sekarang ni? Apa lagi aku nak gaduh dengan kau? Bukannya jauh sangat pun. Memang dekat. Habis tu kau nak buat hati sekarang ni? Kalau tak putih kau nak apa? Apa lagi ni? Berjalan malam bersama makcik. Makcik apa nama? Nos lagi. Kecil bukan sembarang kecil. Kecil ada pengunci kakak. Pahal korang ni ha? Ni. Plastik ni besok kita kena bawa tau. Nak kena bagi pada Datuk. Aku letak sini Kalau nak suka sama suka pun tutup pintu. Bawalah. Sebut. Aku siapa? Halo. Siapa? Johnny. Johnny mana? Johnny Lingam. Johnny lah. Sekali lagi. Johnny dah. Sekali lagi. Bau buku. Mana saya tahu sebelah? Dia cuci dekat PJ pejabat. Boleh saya bantu? Tak apalah. Masuklah. Ayah ada kat dalam. Boleh masuk? Masuk. Ayah. Bagi budak-budak tau. Kau Cik. buka tak? Boleh tepi sikit tak? Saya minta maaf. Saya nak keluar ni. Cuci kan? Kat dalam kan? Panggil budak-budak tu. Cik ni sekolah eh? Bangun lah. Bangun lah. Kau boleh tidur kat kalau Datuk nampak kau tidur kat sini. Come on. Jom. Apa nak buat apa barang semua kau bawa tidur. Aisyah kan? Isha nak cakap sikit dengan Has. Sebelum ayah kenalkan kita. Apa dia? Has tahu kan? Keluarga kita nak kita kahwin. Isha nak Has tahu yang Isha tak setuju langsung dengan semua ni. Kau ingat aku setuju ke nak kahwin dengan kau? Aku pun tak nak kahwin dengan kau lah. Aku pun tengah pening kepala macam mana nak cakap dengan bapa kau yang aku tak nak kahwin dengan kau tahu. Ni macam ni. Walaupun kita ni tak ngam. Bertahun-tahun kita tak jumpa. Perangai kau tu masih tak berubah. Apa maksud Has? Tak. Tak kau pendek. Dari dulu sampai sekarang kau memang pendek je macam ni kan. Tu suka mengengek. Tu mengada abad tu kan. Menyampah kau tak? Siapa kata Isha mengada? Has yang mengada. Tak habis je. Tak ada. Kau agak-agak lah kata aku gemuk. Kau tu macam aku sangat. Cik!
Okey, Cik. Walaupun kau tak suka aku tak suka kau. Kita jaga hati dia. Kita cakap, kita selesa jadi kawan. Azal cakap. Nampaknya dah bertambah mesra. Sama cantik, sama padan. Buat pinang dia belah dua. Cantik. Tak lama lagi Has masuk meminang. Aku dah cakap. Kau lah cakap bapak kau. Kira macam ni lah. Kita sama-sama cakap apa Adil. Ha. Okey. Setuju Ni. Alih lah ni. Macam nak keluar ni. Ni Lamborghini kalau aduh kau tak walaupun. Duduk bersanding pengantin baru. Duduk berdua atas pelamin. Bang, kemas dah cepat. Alamak. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Dok. Siapa nama ni? Saya Iman, Dok. Yang ni Syukri, yang ni Mikael. Bagus. Beginilah. Kalau rasa lapar ke, dahaga ke, boleh pergi ke dapur. Layan diri. Jangan tak sedar diri pula. Tak apalah, biar saya minta diri dah. Jaga diri ya. Apa dia? Jaga diri. Ya. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pergi mana ni? Pergi dapur lah. Datuk kata kalau lapar, awak pergi dapur lain diri. Kau nak makan-makanlah kejap lagi. Kita ni barang pun tak turunkan lagi. Kita orang pun tak makan lagi. Aku kalau tak makan, nampak. Curi, jangan balik kerja, nampak. Janganlah bagi alasan hari ni. Syuk, aku nak tanya kau. Beg plastik hitam yang sebelah bagi semalam mana? Dah bagi pada Datuk belum? Beg plastik hitam? Beg plastik hitam, dalam tu ada perenjis. Mana dia? Mana? Aku cakap ni. Korang ni macam tak ada kerja pula. Boleh sembang-sembang nampak? Jom, yang ambil barang. Bol, ada masalah. Apa masalah?